Malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, ada satu buku yang saya pernah baca, The Top 5 Regrets of the Dying, A Life Transformed by the Dearly Departing. Satu buku berkenaan 5 penyesalan terbesar orang-orang yang nak meninggal dunia, yang mana hidup mereka diinsafkan oleh cerita orang-orang yang nak meninggal. Buku ini ditulis tahun 2011 oleh Bronnie Ware. Bronnie Ware ni dulu dia bekerja sebagai jururawat penjagaan paliatif, ward paliatif. Paliatif ni jaga pesakit yang sedang menunggu mati, ward paliatif. Jadi dia jaga orang-orang yang nak mati ni. Dalam proses itulah dia mendengar luahan-luahan hati orang-orang makcik-makcik, pakcik-pakcik ni, apa yang dia kesalkan dalam hidup. Itu cerita menarik tu. Orang ni nak mati ni, dia akan cerita apa hak dia regrets dalam hidup dia. Dia kumpulkan beberapa perkara yang boleh kita ambil pelajaran lah. Dan buku ni diterjemahkan lebih 32 bahasa. Banyak. Buku ni begitu bagus sekali. Apakah antara penyesalan terbesar seorang yang nak mati di hujung hayatnya? Nombor 1 sekali yang disebut, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Aku benar-benar berharap aku berani hidup sesuai dengan diri dan nilai aku, bukan hidup mengikut kehendak orang lain. Dan ini penyesalan yang paling ramai sekali dia jumpa, orang-orang yang nak mati. Ramai yang mati tanpa sempat mencapai impian sebenar dalam hidup dia, kerana sepanjang hidup dia nak memuaskan orang lain, hati orang lain. Itu dia menyesal. Yang kedua, I wish I had not worked so hard. Ni payahlah sikit kan, tak pergi kerja pula tuan-tuan risau. Aku harap aku ni tak terlalu selok sangat bekerja. Mana kerja koho-koho lah, mana patut untuk family. Dia ramai orang yang dicerita dalam buku tu, dia menyesal sebab yang paling dia sesal sekali kerana dia hilang waktu dengan keluarga, dengan family. Dia tak sempat menyaksikan anak-anak membesar. Itu sebab kenapa atuk toki atau seorang toki sayang pada cucu. Apa sebab? Kalau atuk dengan nenek sayang pada cucu, apa sebab? Kebanyakannya yang kita tanya, mereka sayang pada cucu kerana nak tebus balik mereka hilang momen dengan anak sendiri. Semasa anak dia kecil, tak dan sibuk sana sini, sana kemari, sedar-sedar anak besar. Jadi bila dia dah tak bekerja, dia menengok cucu tu jelmaan anak dia. Jadi dia nak pay back time, dia nak bayar balik kesibukan dia dulu. Itu yang banyak berlaku. Oh, sayang cucu ni luar biasa tuan-tuan. Saya ada video-video yang saya tengok toki sayang cucu, video TikTok. Dia pasang lagu Wahai Bulan Purnama, dia buat sebelum selepas. Gambar toki dia rasanya kerja askar, pegang tongkat ni, ambil kawat ni, regimen saja meja, bapak garam, misai melentang, ambil kawat garang sebelum selepas dengan cucu, menerap cucu bubur stiker pada muka, nye gitu. Cucu make up toki, jadi makcik jadi perempuan, bubur lipstick, dia diam. Lepas tu ada seorang tu polis, pangkat besar lah, gambar dia pakai seragam polis sebelum, lepas tu dah bersara, selepas jadi kuda, cucu dua orang duduk atas jadi kuda. Sayang ke cucu, sebab kita hilang momen. Mujur panjang umur, bayangkan kalau tak sempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, I wish I had the courage to express my feelings. Aku harap aku dulu ada keberanian nak meluahkan isi hati. Sebab selama ni kita terlalu memendam rasa, stres, konflik, hilang peluang dan macam-macam lagi. Sebab kita terlalu play safe. Yang keempat, I wish I had stayed in touch with my friends. Aku harap aku dapat kekalkan hubungan dengan kawan-kawan aku. Sebab bila kita dah berumur, sahabat karib ini ramai yang kita nak kontak balik tapi dah lost contact, sebab kita dah hal kesibukan masing-masing. Sebab itu bersyukurlah sekarang ni kita ada WhatsApp group. Jadi WhatsApp group ni ada bagusnya, kita dengan alumni, dengan bekas sekolah, bekas tadika, bekas universiti, macam kita boleh jumpa balik.
Dan yang kelima, I wish that I had let myself be happier. Aku harap dulu aku izinkan diri aku untuk merasa bahagia. Sebab ramai orang dia tak sedar kebahagiaan ni sebenarnya pilihan kita. Kita yang memilih sama ada nak bahagia ataupun tidak. Bahagia itu pilihan. Ramai orang mengatakan bahagia itu datang daripada 3 perkara: nasab, kasab, nasib. Nasab keturunan, kasab usaha, nasib lah. Tapi sebenarnya bahagia tu kita sendiri yang pilih. Jadi ramai pesakit paliatif ini dia menyesal bahawa dulu dia tidak memilih untuk bahagia kerana terlalu sibuk, atau mereka menangguhkan untuk gembira kerana tak apalah, pencen nanti aku gembira lah. Tapi bila umur pencen datang, badan pula dah tak kuat, nak berjalan naik kereta api, nak naik bas dah tak kuat lagi. Maka bahagia yang ditangguhkan itu akhirnya tak pernah pun dirasai.